Jadi benda-benda macam ni yang melewat-lewatkan pembangunan negeri Johor adalah kerajaan persekutuan. Jadi jangan datang sini cakap benda bukan-bukan macam seolah-olah rakyat tak dilayan dengan baik, ataupun macam seolah-olahnya kerajaan yang mentadbir tidak membuat kerja. Kerana saya monitor kerajaan saya. Saya pastikan kerajaan ni buat kerja. Kalau tak buat kerja, awak boleh tanya Datuk MB, awak boleh tanya Datuk SS. Sampai kadang-kadang pukul 3 pagi pun saya call, cakap kenapa benda ni belum siap. So saya tak suka janji ataupun cakap dongeng. Saya ni executioner. I like to execute. Apabila ada visi, mesti kita laksanakan. Kerana visi tanpa pelaksanaan adalah satu halusinasi. Jadi this is the problem yang Johor is facing sekarang ni. Inilah masalah yang kita tengah berdepan sekarang ni. Kita berdepankan banyak sangat orang yang suka memberi satu teori, tetapi tidak praktikal apa yang boleh dilaksanakan on the ground. Keras lah bila aku tengok video ni kan. Sebab ini mungkin antara teguran paling terbuka yang pernah kita dengar daripada pemangku Sultan Johor duli yang amat mulia Tunku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim. Dan bila aku dengar ayat ni kan, aku rasa mesej dia sebenarnya lebih besar daripada sekadar satu ucapan ataupun podcast biasa. Sebab cuba korang tengok balik, dengar balik apa yang pemangku Sultan Johor ataupun PSJ cakap tadi. PSJ kata antara perkara yang melewatkan pembangunan Johor sebenarnya adalah kerenah di peringkat kerajaan persekutuan. Dan pada masa yang sama, PSJ juga menegaskan supaya jangan datang ke Johor dan cakap bukan-bukan lah kan, seolah-olah macam kerajaan negeri ni tak buat kerja langsung ataupun rakyat ni tak dilayan dengan baik. Aku tertarik lah dengan perkara ni kan, sebab sebenarnya isu birokrasi dan juga kelewatan kelulusan projek ni bukanlah benda yang baru pun kan. So bila sesuatu projek ni lambat ataupun mendapat kelulusan ataupun terlalu banyak proses yang perlu dilalui, yang rugi sebenarnya bukanlah ahli politik. Sebenarnya yang rugi dalam perkara ni sebenarnya rakyat. So peluang pekerjaan pun mungkin tertangguh, pelaburan pun mungkin tertangguh dan juga pembangunan pun mungkin tertangguh. And that's why lah aku faham lah apa yang PSJ cuba bercakap tadi lah kan, dengan tegas. Tapi pada masa sama, kalau kita nak bercakap pasal prestasi kerajaan negeri Johor, kita juga kena tengoklah apa yang berlaku on the ground. Johor hari ni antara negeri yang menerima pelaburan tertinggi dalam negara. Dan dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ni, Johor berjaya menarik berbilion-bilion ringgit pelaburan dalam sektor pembuatan, teknologi, logistik dan juga data center. And industri data center ni memang rapidly growing. Dan pelaburan antarabangsa ni memang terus memilih Johor sebagai destinasi pelaburan diorang lah. Dan aku tengok balik GXXZ pula pun ada untuk mewujudkan lebih banyak peluang pelaburan dan juga untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat dan juga merancakkan ekonomi negeri Johor. So kalau korang tengok sendiri kan, banyak projek pembangunan juga infrastruktur yang sedang berjalan dekat seluruh Johor. Tapi adakah semua benda sempurna? Sudah semestinya tidak. Kita sebenarnya masih lagi ada masalah yang perlu diselesaikan. Masih ada perkara yang perlu diperbaiki. Tetapi untuk kata kerajaan negeri tak buat kerja langsung tu, aku rasa sangatlah tak adil. Sebab itulah aku tertarik bila PSJ sendiri berkongsi bagaimana baginda memantau perjalanan kerajaan negeri kan. Sampai pukul 3 pagi pun masih buat panggilan phone call untuk tanya kenapa benda tu belum siap. Dan sebab tu jugalah aku rasa ayat yang paling penting dalam ucapan tadi ialah bila PSJ cakap, I am an executioner. Maksudnya kalau engkau ada visi saja memang tak cukup lah. Dan perancangan saja pun memang tak cukup. So kalau ada idea yang baik dan boleh membantu rakyat, dia mesti dilaksanakan. Dia mesti well executed. Dan sebab akhirnya nanti rakyat bukan menilai siapa yang paling banyak cakap. Sebenarnya rakyat menilai siapa yang boleh selesaikan masalah, buat kerja, dan juga rakyat menilai siapa yang boleh bawa masuk pelaburan dalam negeri, dalam negara, dan rakyat menilai siapa yang boleh mewujudkan peluang pekerjaan untuk diorang. Dan sebenarnya rakyat menilai siapa yang boleh menghasilkan keputusan yang memberi manfaat kepada seluruh rakyat jelata.